Sejak tahu resepi peri-peri hot chicken ni, memang dah tak cari dah dekat mall. Buat sendiri lagi puas, jimat duit, rasa fiery, tangy and pedas macam tu memang kena try. So jom kita buat. First kali kita bakar dulu bahan-bahan ni. Ada cili benggala, cili padi, cili besar, bawang putih and bawang merah. Bakarkan dia dalam air fryer suhu 200 darjah dalam masa 20 minit. And then kita nak blendkan dia. Nak blend ni, masukkan daun parsley, perahan lemon sikit and minyak sikit. Lepas tu kita blendkan dia sampailah dapat tekstur macam ni. Lepas tu kita nak masakkan dia atas pan. Masakkan dia, masukkan minyak sikit and bahan rahsia kita perlukan knorr penambah rasa. Guna setengah sudu je and dah tak perlu nak masukkan garam, sesuai untuk semua masakan juga tau. Siap part tu, kita nak bakar ayam kita pula. Masukkan Greek yogurt, masukkan sos peri-peri yang kita dah buatkan tadi and perakkan dia selama 30 minit. Lepas tu kita boleh bakar dalam air fryer. Bakar suhu 180 darjah dalam masa 20 minit and inilah kejadian dia. Rasa pedas manis daripada cili benggala tu memang wajib try. Ingat, dapatkan knorr penambah rasa tu untuk nak sedapkan lagi masakan kita, especially peri-peri hot chicken ni.